Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam hormat buat semua guru hebat yang saya kasihi. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini saya tidak datang untuk bercakap tentang data, bukan tentang fail, bukan juga tentang KPI. Hari ini saya datang untuk bercakap tentang hati, kerana di situlah bermulanya seorang guru yang hebat. Tuan-tuan dan puan-puan, menjadi guru bukan kerja biasa. Ia bukan sekadar masuk kelas, buka buku, habiskan silibus dan keluar. Jika itu sahaja, komputer pun boleh ganti kita. Tetapi apa yang tidak boleh diganti ialah hati seorang guru. Guru yang mengajar dengan hati akan melihat murid bukan sebagai nombor, tetapi sebagai manusia yang sedang mencari harapan. Ada murid datang ke sekolah tanpa sarapan, ada murid datang tanpa sokongan ibu bapa, ada murid datang dengan luka emosi yang kita tidak nampak, dan bila kita mengajar dengan hati, kita tidak hanya menyampaikan ilmu, tetapi kita menyentuh kehidupan. Tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang kita letih, kadang-kadang kita kecewa. Kadang-kadang kita bertanya dalam hati, masih relevankah aku sebagai guru? Jawapannya, ya, sangat relevan. Kerana satu ayat yang kita ucapkan hari ini boleh menjadi penyelamat hidup seorang murid pada masa depan. Ingatlah, seorang murid mungkin lupa apa yang kita ajar dalam buku, tetapi mereka tidak akan lupa cara kita membuat mereka rasa dihargai. Mereka tidak akan lupa guru yang percaya kepada mereka, walaupun seluruh dunia meragui mereka. Guru hebat, bukan guru yang paling pandai bercakap, tetapi guru yang paling ikhlas mendengar. Bukan guru yang paling tegas, tetapi guru yang paling konsisten menyayangi. Bukan guru yang sempurna, tetapi guru yang tidak pernah berhenti mencuba. Tuan-tuan dan puan-puan, jika hari ini anda rasa penat, jangan berhenti. Jika hari ini anda rasa tidak dihargai, jangan undur. Jika hari ini anda rasa hampir menyerah, ingatlah, anda mungkin satu-satunya cahaya dalam hidup seorang murid. Mengajar dengan hati bermakna kita hadir bukan kerana arahan, tetapi kerana amanah. Bermakna kita berdiri di hadapan kelas bukan kerana gaji semata-mata, tetapi kerana doa dan harapan anak-anak bangsa. Saya yakin, selagi ada guru yang mengajar dengan hati, selagi itulah pendidikan tidak akan mati. Selagi ada guru yang ikhlas, selagi itulah masa depan negara masih bercahaya. Akhir kata, terima kasih kepada semua guru yang memilih untuk terus kuat walaupun tidak selalu dipuji. Teruskan mengajar dengan hati, kerana dari hati itulah lahirnya guru yang benar-benar hebat. Jika ucapan ini bermanfaat, jika ia menyentuh hati tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa subscribe channel Pengetua untuk lebih banyak video motivasi, inspirasi dan peringatan jiwa pendidik. Jumpa lagi dalam Motivasi Guru V2 episod seterusnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.